Pernahkah anda rasa penat, terbeban, seolah-olah semua tanggungjawab dunia ini terletak di bahu anda seorang? Kita seringkali merasakan bahawa kita perlu melakukan semuanya sendiri, memikul setiap cabaran dan keputusan. Kehidupan boleh menjadi sangat memenatkan apabila kita berhadapan dengan tekanan yang tidak berkesudahan, dan ia boleh menguras bukan sahaja tenaga fizikal, tetapi juga rohani kita. Namun, di tengah-tengah kesibukan dan kekusutan, terdapat hikmah kuno yang boleh membimbing kita. Nabi Musa, seorang pemimpin agung, turut menghadapi beban yang sama. Dia sendirian menghakimi seluruh umatnya, dari pagi hingga petang. Bapa mertuanya, Yitro, dengan penuh kasih berkata kepadanya, "Apa yang kamu lakukan itu tidak baik." 17. Ini bukan kritikan, tetapi teguran yang datang daripada hati yang mencintai. Nasihat Yitro mengajar kita pentingnya delegasi dan mendengar nasihat. Dengan pembahagian tugas yang bijak, hidup kita akan lebih teratur dan damai. Ini adalah kurnia dari Tuhan yang menghendaki kita hidup dalam ketenangan dan kasih. Jadi, carilah hikmah, kongsi beban, dan rasakan kedamaian yang melimpah dalam hidup anda.